me and Sarah. Welcome back to my channel. Hai korang semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni Aina baru lepas hantar Is pergi rumah mama sebab pagi ni Aina ada bengkel dekat OUM. As you guys know, I sambung degree dalam bidang pendidikan sekolah rendah. So this is my journey setelah last Aina buat diploma masa KV dulu. So sambung belajar di usia yang agak, sebenarnya orang dah habis degree dah, orang dah start buat master dah dalam umur ni. Tapi tak apalah, belajar tak kira usia kan. Aina try my best, okay. So sebenarnya Aina dah lambat, tapi kita enjoy je. Sebab kalau kita stress tak jadi apa. Ya. So jom sambil-sambil Aina nak cerita sikit about my sambung study ni. Actually Aina ambil course ni macam PJJ lah, online class saja semua. Tapi hari ni diorang ada buat bengkel, 2 hari diorang buat bengkel untuk penyiapan assignment. So di sambil tu kita boleh jumpa tutor kita, boleh tanya, dan kita boleh jumpa circle kita at the same time. So ada kerja sikit macam tu lah. Dia tak ada apa-apa yang serius sangat pun, tapi which is good sebab kita kan 100% online class. So bila sesekali ada bengkel, that time lah masa untuk kita nak tanya everything. Sebab normally yang ambil PJJ ni adalah yang bersesuaian dengan orang yang bekerja lah. Macam you guys tahu, Aina masih handle my business. Lepas tu sekarang Aina slowly nak starting buat YouTube balik, dengan affiliate balik apa semua. Sebab I enjoy apa yang I buat. So yeah, you guys please doakan kesejahteraan Aina. Dah lama gila tak cakap on YouTube. Dia macam susah nak bercakap Okay lah. So a bit awkward. Jadi gerak lah. Dah sampai. Buat dalam table automatik pun ada 5 ke atas dan okay, terima kasih Kak. Maklum dalam tu. Maklum. Sebab nak tengok apa? Kita guna waktu. Hello. So Aina dah settle untuk bengkel hari ini. Sekejap, start enjin, panas. My plan today, kuatnya. Actually my plan was nak siapkan my assignment. I have 2 assignment for this semester. So tapi mama panggil makan kat rumah pula. Disebabkan mama panggil kita makan kat rumah, I think I should balik makan dulu. Tapi I nak plan nak pergi library Seberang Jaya ni. Balik makan dulu lah, lepas tu keluar balik. Sebab Aina memang tak boleh fokus buat assignment kat rumah. Sebab aku takkan buat pun kalau kat rumah. Dia macam banyak gangguan. Rafika. Langit mendung di masjid itu, saksi aku terakhir waktu. Dalam hujan aku bisik namamu, ya Allah, redakanlah aku.
Aku genggam janji, tapi kini ku lepaskan. Biar cinta ni pergi, aku pulih perlahan-lahan. Di tempat janji terukir dulu, aku kuburkan semua rindu. Dan aku pulang, bukan lagi untuk dia, tapi untuk aku. Hai korang. So hari ni Aina lupa lah. Semalam Aina habis kelas, Aina balik rumah mama. Lepas tu Aina banyak rehat je sebab tak ada mood sangat semalam. Habis pada sekejap, Aina lupa semalam Aina buat apa. Tapi memang Aina tak ingat. Tapi hari ni Aina siapkan draft apa semua and siapkan satu assignment. So Alhamdulillah. So Alhamdulillah Aina dah siapkan Aina punya satu assignment. Actually this semester Aina ada 2 assignment. So Aina dah settlekan satu assignment Aina, learning skill. So it's not proper lah actually. You just need to editing. Lepas tu nak kena masukkan ada screenshot tentang OCP lah, benda-benda online punya. Tapi benda tu Aina dapat buat last 30 hari bulan tu, bukan 30 bulan 6 nanti. So assignment semua dah siap. It's just ada projek-projek yang Aina kena screenshot tu last nanti 30 hari bulan baru dapat benda tu. So it's not complete yet lah. It's just 92% dah siap. Tapi Alhamdulillah sebab I'm happy, Aina boleh esok teruskan untuk next assignment. Sebab hari ni Aina punya plan Aina pergi library. Aina buat kat library. But Aina betul-betul tak ada mood nak pergi library atau nak keluar daripada rumah ni. Kau boleh faham tak? So sampaikan tadi Aina minta tolong mama ambil is. Sebab Aina tak nak pergi mana-mana, tak nak keluar langsung. So Aina sekarang dah settle, baru macam ada mood. Sebab saya kalau Aina dah start tinggal, Aina macam susah nak catch up balik tau. Dia macam tak tahulah. It's just benda tu lah yang Aina perasan tentang diri Aina sekarang. So sekarang ni Aina dah 6:20. Aina tak ada lunch Aina lagi. Aina plan Aina nak buat ramyeon. Aina teringin nak makan ramyeon. So jom kita masak. Ini baju Aina dah stop. Aina nak kena ubah dulu. Kejap kita perlu melaksanakan tanggungjawab dulu. Ya Allah, baru Aina perasan buruknya. Lantaklah. Kejap betul. Kering tak aku? Oh, belum. Aina pelik lah. Apa hal lah? Aina pelik dengan Aina punya dryer sekarang. Oh, kalau korang ada dryer, jangan lupa bersihkan ini. Okay? Aduh. Dah siap.
So Aina nak makan sambil layan Netflix. Apa? Guys. So hari ni Aina pergi jalan-jalan dengan diorang. Tengok wayang. Ramai tak? Saya buat angkatan saya. Oh. Kena tutup suara. Tutup tak Adik, habis dah ke? Tak bagi? Adik, mak dia jadi apa? Mak dia jadi Genggam tanganmu, dunia terhenti hanya ada aku dan kamu. Dalam tangismu aku main. Tengok telinga dia. di hidup yang Tuhan beri. Aku hilang separuh diriku, namun dalam matamu ada Bye-bye. aku yang Bye-bye. biar luka menang janji yang palsu. Bye-bye. Tutup kamera. Bye-bye. Jangan pergi cahaya hatiku, walau dunia menjauhkan waktu. Kau anugerah dari air mata yang jatuh, pengganti semua yang telah runtuh. Kalau semua pergi tinggalkan aku, biarlah kau saja yang masih di situ. Karena aku hilang